Pecahan yang pertama pagi ni kita ulang kaji hukum izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Baik, jadi sebelum tu kita dah belajar hukum, kita dah ulang kaji hukum nun mati dan tanwin kan. Jadi cara-cara kalau hukum nun mati dan tanwin, yang pertama kita fokus nak cari hukum tu, fokus kepada step yang pertama, cari nun mati atau tanwin kan. Lepas tu barulah pergi kepada huruf-huruf selepasnya. Kalau nun mati atau tanwin bertemu mim, itu idghamul ghunnah. Kalau bertemu dengan kha, ikhfa hakiki dan seterusnya. Okey. Jadi kalau kali ni untuk hukum mim mati, yang pertama kita kena tengok adalah, kita kena cari adalah mim mati itu sendiri. Okey, mana-mana kita nak cari hukum mim mati, benda pertama kita kena cari ialah hukum, kita kena cari huruf mim mati. Mim mati ni pula ada dua dalam Al-Quran, ada dua bentuk. Satu, yang pertama ada yang mim matinya bertanda bertanda mati, bertanda sukun, ada tanda. Dan yang kedua, ada mim mati yang tidak bertanda sukun, dia tak ada tanda mati. Jadi untuk yang ada tanda mati, yang ada tertulis tanda sukun, itu khusus, khas untuk hukum izhar syafawi sahaja. Mudah. Untuk izhar syafawi saja. Jadi izhar, kita dah belajar sebelum ni izhar halqi. Sekarang izhar syafawi, maksud yang sama. Izhar iaitu menjelaskan. Jadi kita kena bezakan. Kalau izhar halqi IZH, itu hukum nun mati tanwin. Kalau izhar syafawi, singkatan IZS, itu dalam tajuk mim mati. Kena bezakan macam tu. Izhar syafawi maksudnya menjelaskan. Kalau izhar halqi, kita perlu jelaskan nun mati dan juga tanwin. Adapun untuk izhar syafawi, yang kita nak kena jelaskan ialah sebutan mim. Dekat situlah beza dia. Jadi huruf-huruf dia pula. Huruf-huruf dia 28 kan, 28 huruf hijaiyah. Tolak alif, alif tolak alif, alif tak terima baris, jadi ada 28 huruf hijaiyah. Jadi 28 huruf hijaiyah tolak 2, jadilah dia 26 huruf hijaiyah. 2 tu tolak huruf apa? Tolak huruf mim dan huruf ba. Huruf ba dan huruf mim. Jadilah selebihnya itu huruf izhar syafawi. Jadi banyaklah 26 huruf izhar syafawi. Tak perlu ingat pun tak apa. Tu cara dia. Tak perlu ingat. Jadi kebiasaannya izhar syafawi ni sangat banyaklah. Setiap muka surat tu mesti akan ada izhar syafawi. Tengok je. Ada mim bertanda mati. Ada je jumpa mim bertanda mati. Tak payah tengok huruf selepasnya pun tak apa. Kalau untuk Quran yang cetakan Malaysia lah, kalau yang cetakan Indonesia, semua mim mati dia ada tanda mati. Jadi siapa yang guna Quran cetakan Indonesia, kena tengok huruf selepasnya. Kena tengok. Kalau huruf selepasnya bukan huruf mim dan bukan huruf ba, maka itu adalah izhar syafawi. Tapi siapa yang pakai Quran mushaf Malaysia, nampak je mim ada tanda mati, macam muka surat 20 ni. Muka surat 20 baris yang ke-4 ni ada 2. Mim ada tanda mati, mim ada tanda mati, terus boleh tanda IZH macam tu. Mim ada tanda mati, IZH. Sampai sini jelas semua? Jelas tak? Itu secara ringkas. Mudah je. Izhar syafawi ni mudah je.
So bacaan dia jelaskan, jangan baca lama, jangan baca dengung. Fihim rasu. Tak boleh. Okey, tak boleh baca fihim rasu, macam tu salah. Fihim rasulam minhum yatlu. Dia macam tu je. Jelas. Bila kata jelas, bermaksud sentuh-sentuh saja bunyi dia. Puan Nur Hish, Waalaikumsalam. Puan Hamidah Ibrahim, Waalaikumsalam. Ibu M ni, Waalaikumsalam. Puan Jamilah B, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Maaf tak dapat join. Ada kelas pagi ni. Okey, baik Puan Jamilah B. Puan Ros, Waalaikumsalam. Okey, jelas tak ni semua? 3 contoh ada saya bagi. 1, 2, banyak je. 3. Kalau tempat wakaf macam ni, dia tak kira Sebab, kenapa tak kira? Sebab dia berhenti kat sini. Kita berhenti dekat mim mati ni. Bila kita berhenti kat mim mati ni, dia tak ada kena-mengena dah dengan huruf hamzah ni. Kalau kita baca sambung, kita baca wasal, barulah ada jadi hukum izhar halqi kat situ. Okey. Lagi apa? Ni kan banyak-banyak. Setiap muka surat mesti ada banyak. Setiap muka surat 5 contoh mesti ada. Okey. Pada Malal Aidil jelas. Okey, baik. Bermakna sekarang kita akan cari 8 hukum semua 8 hukum. Puan Jamilah Jaafar jelas. Okey. Kalau dah jelas, jom kita start baca. Okey, muka surat 21 pagi ni. Ayat ke 135. Tarik nafas. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okey, baik semua. Ayat yang ke 135. Total hukum ada berapa ni? Total hukum. Okey, 8 hukum kita cari. Yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiah, yang ketiga izhar halqi, yang keempat idgham ma'al-gunah, yang kelima idgham bila gunah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa hakiki dan berapa dah semua silap. Alif lam qamariyah yang pertama, yang kedua alif lam syamsiah, yang ketiga izhar halqi, yang keempat idgham ma'al gunah, yang kelima idgham bila gunah, yang keenam iqlab, yang ketujuh ikhfa hakiki, yang ke-8 izhar syafawi. Okey, ada 2 je. Okey, setakat ni semua satu jawapan je semua jawab 2. Okey, kita tengok 2 tu dekat mana. Yang pertama sekali dekat tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah hukum izhar halqi IZH. Dan yang kedua perkataan al-musyrikina alif lam qamariyah ALQ. Betul, 2 saja. Okey, ayat 136. Tarik nafas dalam. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Berhenti situ dulu. Kita ambil balik wa ma. Tarik nafas lagi dan dalam. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Berhenti kat situ. Ambil semula wal asbati. Tarik nafas lagi dan dalam.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. Betul kat situ. Ambil balik wama. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. Berhenti situ dulu. Ambil balik لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Okey, ini banyak hukum Cuba semua tengok total hukum ada berapa dan apakah hukum-hukumnya. Macam ini Ibrahim 7 Okey, 7 dah termasuk izhar syafawi ke? Macam ini kita dah masuk izhar syafawi. Panormal ID 10, Puan Lina Lin 7. Okey. Mana yang baru masuk tu kita cari hukum izhar syafawi sekali Oh, ini banyak jawapan ni. Ada 3 jawapan. Ada yang kata ada 4 jawapan. 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada. Okey, ada masa lagi. Cari kira balik. Okey, termasuk izhar syafawi semua. Yang pertama sekali kita tengok perkataan Allahi, ni hukum yang pertama. Lafzul jalalah alif lam syamsiyah ALS. Yang kedua nun mati bertemu zai. Okey, hukum yang kedua nun mati bertemu zai, hukum ikhfa haqiqi IKH. Hukum yang ketiga nun mati bertemu zai lagi, ikhfa haqiqi sama IKH. Okey, lagi perkataan hukum yang keempat ialah perkataan al-asbati alif lam qamariyah ALQ. Okey, hukum yang kelima hukum yang kelima perkataan an-nabiyuna, perkataan alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang keenam nun mati bertemu ra. Okey, idgham bila gunnah IBG. Hukum yang ketujuh ialah mim mati. Okey, ada tanda mati. Mim mati bertemu lam lah. Okey, hukum dekat situ mim mati bertemu lam, izhar syafawi singkatan IZS. Hukum yang ke-8 ada tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah IMG. Hukum yang ke-9 nun mati bertemu ha, izhar halqi IZH. Dan hukum yang ke-10 ialah mim mati bertemu waw, izhar syafawi IZS. Jadi yang betulnya siapa yang jawab 10? Puan Lina Lin 10. Okey, maaf 10. Puan Syamil Ayah, waalaikumsalam. Nanti saya terlewat, nanti tengok ulangan. Baik Puan Syamil. Okey, dapat semua 10. 10 kat situ. Banyak. Okey, tengok mana semua yang terkurang terlebih tadi tu. Terlebih tak ada, yang terkurang tu. Tengok balik kat mana tertinggal Okey, seterusnya ayat 137. Tarik nafas. Fa in amanu bimithli ma abantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Okey, ayat yang ke-137 total hukum ada berapa semua? Okey, walaupun dia 2 baris tapi banyak hukum.
Okey, berapa hukum ada dan apakah hukum-hukumnya? Puan Na, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bacaan Ibrahim 6. Okey. 6. Puan Jatun Nasir 7. Puan Ramalan Aidil 7. Setakat ni ada 2 jawapan 6 dengan 7. Puan Lina Lim pun 6. Puan Nema 7. Puan Jamila Jaafar 7. Puan Kakumi 6. Puan Kak Ida 7. Puan Anak 6. Puan Mazlan Syari 7. Gila-gila 6, 7, 6, 7, 6, 7. Puan Nara Nizan 7. Okay. Majoriti jawab 7 Kita tengok balik. Okay, kita tengok balik. Yang pertama, hukum dia nun mati bertemu hamzah. Kat sini izhar halqi IZH. Hukum yang kedua, nun mati bertemu ta, yang ni ikhfa haqiqi IKH. Hukum yang ketiga pun sama, nun mati bertemu ta IKH. Hukum yang keempat ialah mim mati bertemu fa. Okey, mim mati bertemu fa izhar syafawi IZS. Hukum yang kelima ada lafzul jalalah ALS alif lam syamsiyah. Hukum yang keenam perkataan as-sami'u alif lam syamsiyah lagi ALS. Dan hukum yang ketujuh perkataannya al-alimu ialah alif lam qamariyah ALQ. So yang betulnya siapa jawab? 7. Okey, tertinggal kat mana tu tengok. Okey, sambung ayat 138. Tarik nafas. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Okey, tak banyak 138. Berapa hukum semua? Lepas ngok mim mati, kurang kira Puan Kakumi. Okey, Puan Ramalan Aidil yang ni ayat 138 3. Okey, Puan Kak Ida 3. Umi Ulumuddin 3. Puan Syamil Ayah 3. Okey, setakat ni semua jawab 3 Okey, 2 ALS, 1 IZH 3. Okey, kat mana 3? Allah, lafzul jalalah ALS. Okey, yang pertama. Yang kedua, nun mati bertemu hamzah izhar halqi IZH. Yang ketiga, lafzul jalalah lagi sekali ALS. So 3 ni saja. Okey, 2 ALS, 1 IZH. Seterusnya 139. Tarik nafas semua Ni ada 6 harakat ni kat sini. Sedia. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna. Berarti kat dulu. Kita ambil balik walana. Yang ni kita baca satu nafas walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Okey, ayat yang ke-139 semua ada berapa hukum? Ada berapa hukum ni kat sini? Okey, tak banyak sangat. Empat. Ada yang jawab 2. Pagi ni banyak yang lain, ada banyak jawapan pagi ni. Semalam tak banyak. Semalam banyak yang sama. 4. Kira lagi 4. Okey, tengok balik. Ingat yang baru masuk tu kita masuk izhar syafawi sekali Izhar syafawi kena kira sekali. 8 hukum kita cari pagi ni. Okey, majoriti jawab 4 Yang pertama,
Allahi lafzul jalalah ni yang pertama. IZH. Okey, yang kedua mim mati bertemu waw. Izhar syafawi. Hukum yang kedua izhar syafawi. IZS. Hukum yang ketiga mim mati bertemu hamzah. IZS lagi. Dan yang keempat mim mati bertemu waw. Okey, IZS juga. IZS. So 3 IZS, 1 ALS. Dapat semua? Puan Hasnah, waalaikumsalam, baru masuk. Okey, baik. Okey, ayat 140. Ayat yang terakhir dah semua. Belum. Ayat yang kedua terakhir, 140. Tarik nafas. Tarik nafas dalam ini. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Berarti dulu ambil balik wa Ya'qub. ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Okey, baik, semua ambil masa dulu. Okey, perlahan-perlahan kira total hukum ada berapa. Banyak kat sini. Banyak. Cuba tengok balik dan apakah hukum-hukum dia. Dah dapat dah? Semua tengah mengira lagi. Okey, tak apa, kira dulu. Ambil masa dulu. Puan Syamil ayat 12. Kak Mah 12. Umi Ulumuddin 12. Puan Normala 12. Puan Nikmah 13. Puan Ana 13. Puan Keidah 12. Setakat ni majoriti jawab 12 Okey, cantik. Ada 2 jawapan je, okey lah. Kita nak tahu sama dia terlebih 1 ke terkurang 1. Okey, jom kita tengok sama-sama. Mana yang betul 12 ke 13. Yang pertama sekali, hukum yang pertama mim mati bertemu ta, izhar syafawi, IZS. Okey, lagi hukum yang kedua perkataan al-asbata, alif lam qamariyah, ALQ. Hukum yang ketiga tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, IZH. Hukum yang keempat nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi, IKH. Hukum yang kelima mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi, IZS. Hukum yang keenam adalah lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Hukum yang ketujuh nun mati bertemu hamzah, izhar halqi, IZH. Hukum yang ke-8 nun mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi, IKH. Hukum yang ke-9 tanwin bertemu ain, izhar halqi, IZH. Hukum yang ke-10 nun mati bertemu dal, ikhfa haqiqi, IKH. Hukum yang ke-11 lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Hukum yang ke-12 pun sama, lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Dan yang ke-13 tanwin bertemu ain, izhar halqi, IZH. So yang betul ialah yang siapa yang jawab 13. Tak ramai yang jawab 13 tadi.
Apa Syamin, dah tambah mim mati ke hari ni? Ya, betul. Dah tambah mim mati dah. Pagi ni. Izhar Syafawi tambah. So semua kurang kat mana ni? Yang jawab 12 ni terkurang kat mana? Macam Pak Syarmin terkurang dekat Izhar Syafawi lah Pak Anak Alhamdulillah betul. Walaupun yang jawab 13 tadi minoriti je, tapi betul jarang-jarang tau. Biasanya majoriti yang betul. Okay. Oh, Makcik Aini Ibrahim miss kat Isaac H. Isaac H tadi ada banyak Isaac H tadi ada 2. 3. 1, 2, 3. 4. 4 Isaac H ada. Okey, yang terakhir sekali ayat 141. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Okey, ayat 141 tak banyak hukum semua Apakah hukum-hukum dia? Cuba semua komen. Ada berapa dan keluarkan hukum-hukum dia. Macam ni Ibrahim 2 Okey. Yang ni pun ada 2 jawapan. Pak Nama Aidil 1, Pak Anas 1, Umi Ulumuddin 3. Banyak jawapan pula ni. Ayat 141 ni banyak pula jawapan dia 3 jawapan ada. Ada yang jawab 1, ada jawab 2, ada jawab 3. Macam mana ni? Mim mati kita belajar Izhar Syafawi je tahu. Belum yang lain-lain tu belum. Tak masuk lagi. Okay, kita tengok sama-sama ada hukum apa. Tanwin bertemu qaf, ikhfa hakiki, IKH. Satu je. Satu pun minoriti je yang jawab pagi ni ayat 141 ni. Satu je, ikhfa hakiki je ada. Mana yang jawab 2, 3 tu hukum apa tu? Masukkan hukum apa? Macam ni Ibrahim, tum tu kira tum ni kira mim mati bertemu Hamzah tu kira Izhar Syafawi kan? Kira kat situ. Okey, alhamdulillah selesai semua. Okey, pagi ni punya banyak jawapan lah. Cuba lagi. Saya suka kalau ada satu jawapan je. Bermaksud kita apa? Kita kenal. Macam ni Ibrahim, tum. Oh, yang ujung sekali ni ke? Oh, yang ni tak kira sebab dia waqaf, berhenti. Kalau berhenti kan tak kira. Apa-apa hukum nun mati, tanwin dan juga mim mati, kalau ujung kan tak kira. Kalau waqaf tak dikira. Okey. Apa pun terima kasih saya ucapkan pada semua yang sedia live dengan saya pagi ni. InsyaAllah malam nanti jumpa lagi. Okey, sesi bacaan Suratul Sajdah